Soalan seterusnya. Kakak saya tidak kerja. Suami tak kerja juga. Suami sihat je. Boleh tak kakak saya terima zakat? Jawabnya, tak kerja, tak boleh terima zakat. Faham lagi? Yang boleh terima zakat, miskin. Kerana tak kerja, tidak mesti miskin. Faham lagi? Sebab itu haram beri zakat pada anak yatim. Yang boleh beri zakat, beri pada anak yatim kerana dia miskin. Kerana yatim bukan makna miskin. Yatim mati ayah. Binatang yatim mati mak. Manusia yatim mati ayah. Nampak? Diberikan anak yatim zakat. Orang belajar dia agak, kita ngajar di masjid dia tak pergi. Dia kata malah tunggang agama. Lepas tu dia bayar zakat tak betul. Tak? Begitulah. Mana ada asnaf zakat orang yang tidak bekerja. Faham? Tak boleh. Tak bekerja ada yang miskin, ada yang kaya, betul tak? Jadi kalau dia tak bekerja dan miskin, kakak awak boleh terima zakat. Dan suami tak bekerja tu hal suami dengan Allah. Faham? Jika dia sihat. Kerana kewajipan mencari nafkah itu lain.